keluar baru-baru ini, minggu ini, satu rakaman video dalam bahasa Siam, Thai, yang melabel pemimpin yang kita sayangi, Yang Amat Mohamed Tambun, sebagai pengkhianat, sebagai saisuk, mengintip buat Amerika. Saisuk itu dalam bahasa Siamnya. Ya. Dan yang bercakap tu bukan orang-orang biasa, bukan level-level influencer. Yang bercakap tu adalah General Rangsi Kittiyansap. Saya dengar ada general, mantan general Siam, dia kritik saya. Riuh, pemimpin Siam kritik kita ni apa yang tak cerdik sangat ni. Kawan tu macam parti pejuang. Bertanding tak menang-menang. Bukan dia tak menang-menang, hilang deposit. Macam pejuang lah, sama apa jadi boleh berkawan. Tak ada masalah. Orang nak kritik kita, saya tak ada masalah. Kritik lah. Tapi kita harus jawab supaya maklumat tu sampai. Yang penting ni apa dia? Jangan tipu, kayakan diri. Jangan turunkan amal rasuah dan sakau ni. Tak boleh lagi dah.